Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari, adik kakak semua. Hari ini hari raya ke-4. Amba mula kayuh sika. Nak kayuh ke dalam bakak dulu. Di kawasan-kawasan berhapir dengan rumah hamba. Pergi ke kawasan pinggir bakak. Mungkin sebulan lebih lah nak kayuh kat ni. Lepas tu bulan 5 tu saya nak turun ke selatan kerana ada seorang baba minta saya mengajar budak-budak cara nak buat page Jawi, nak tulis Jawi. Ajar dia nak guna telefon lah. Ialah ni sebenarnya kita tidak perlu tulis Jawi tu. Kita guna AI, guna app yang ada dalam tersak kita, dalam telefon kita tu. Kita suruh dia tulis. Kecek bahasa Sia pun tak apa. Kecek bahasa Putih pun tak apa. Kecek bahasa Arab pun tak apa. Suruh dia terjemah dalam tulisan Jawi. Saya ada 2 learning app atau Presi yang boleh buat kerja bahasa tu. Nak pergi ajar demo lah. Adik Rab. Tu. Memang ada app dan ada AI boleh bantu ke kita buat kandungan ataupun konten dengan mudah. Tu. Ramai orang tak erti, budak-budak muda pun tak erti, orang tua tak sekira lah. Dia memang tak erti nak guna app, nak guna, tak tahu pun kata ada dah. Kata ada app, ada Presi dan ada AI boleh bantu benda tu saya nak tolong ajar lah awak nak pergi ngajar benda tu di Jawa jalan dia orang nak kumpul budak boleh 30 orang kak saya pergi lah setengah pagi yang penting kali adalah AI lah ni cara yang boleh bantu kita membuat klip, membuat video, membuat tulisan yang sangat berkualiti. Tu adik kakak kena mengerti gini semua. Kalau tak erti, kita tak boleh makan kedara jadi mundur lah. Itulah adik kakak ama boleh kasih dalam kayu sika. Ama kali ni esok nanti saya kayu sika di tempat lain pula ke bakak ni. Dalam masa sebulan lebih lah nak kayu sika kat dalam bakak ni. Lepas tu klik pergi jabat dalam 2-3 hari. Lepas tu klik mai kayu sika pergi luar bakak pula. Pergi ke Ayutthaya, pergi ke Pathum Thani, pergi tengok kampung-kampung yang Melayu sana. Apa pergi rata lah. Kat saja. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.